Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. Pada video ini, cikgu akan mengajar kamu cara membuat naik video persembahan pantun kamu melalui aplikasi TikTok. Jadi, cikgu harap kamu dapat tonton video ini sampai habis ya. Pertama sekali, murid-murid perlulah memuat naik aplikasi TikTok di Google Play Store sekiranya kamu tiada aplikasi tersebut. Jika kamu sedang mempunyai aplikasi TikTok, kamu boleh buka sekarang aplikasi tersebut seperti mana yang cikgu tunjuk melalui video ini. Sekiranya kamu sudah masuk dalam aplikasi TikTok, kamu boleh menekan butang tambah yang berada pada bahagian bawah. Di sini, kamu boleh masukkan video yang ingin kamu memuat naik seperti mana yang cikgu lakukan. Cikgu memuat naik video persembahan pantun cikgu dengan menekan video tersebut dan menekan butang next. Selepas itu, kamu perlu meletakkan tajuk bagi video persembahan pantun kamu pada bahagian add description seperti yang cikgu lakukan. Cikgu meletakkan tajuk persembahan pantun pada video cikgu dan menekan butang post yang berada pada bahagian kanan bawah. Akhir sekali, kamu boleh menunggu video persembahan kamu sehingga selesai dimuat naik. Baiklah murid-murid, itu sahaja video pembelajaran cikgu. Selamat mencuba!